Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Edina Kristina binti Kamaludin daripada Akademik Pengajian Islam Kontemporari daripada bidang Pendidikan Islam. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan mengupas ataupun mengkaji tentang pendapat segelintir masyarakat tentang budaya memenuhi undangan perkahwinan saudara. Adakah pada pendapat masyarakat perkara itu hanyalah budaya ataupun perkara itu adalah perkara yang wajib? Okey, bagi siapa-siapa yang tidak tahu apa itu perkahwinan ataupun walimat urus, itu adalah satu majlis yang dilakukan untuk meraihkan pasangan yang baru berkahwin dengan menjemput saudara mara, rakan-rakan terdekat ataupun kenalan-kenalan untuk meraihkan mereka punya perhubungan. Okey, dengan itu saya dan rakan-rakan saya akan membual tentang pendapat masyarakat tentang isu ini. Okey, mari kita pergi ke sesi temu bual bersama rakan-rakan saya terus ni. Salam. Nama orang siapa? Nama saya Izzuan. Izzuan Saya nak interview sikit boleh? Boleh. Okey. Soalan dia tentang apa? Soalan dia berkaitan dengan majlis perkahwinan. Ada dua soalan ni? Dua soalan. Okey. Yang pertama, bila last abang pergi majlis perkahwinan? Last saya pergi majlis perkahwinan 2 minggu lepas. Dua duri jiran saya. Soalan kedua, apakah kesan jika seseorang sering mengabaikan undangan perkahwinan jiran ataupun sahabat? Kesan sebab sering mengabaikan jemputan daripada keluarga atau sahabat, itu boleh menyebabkan hubungan silaturahim antara satu sama lain boleh menjadi renggang dan boleh menimbulkan kesalahfahaman antara satu sama lain. Lagi satu, yang menjemput ke kenduri kahwin tu akan rasa terabai lah, dan diorang mesti akan terasa dan diorang akan diorang akan rasa tak sedar hati, rasa tak abaikan. So macam tu lah. Sebab tu hubungan silaturahim satu sama lain hancur kat situ saja. Baik. Setakat itu saja soalan daripada saya. Itu je. Okey. Sekian. Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakulti Aziz. Hari ini saya akan buat sedikit interview lah bersama dengan Saya Wawa. Okey, jadi soalannya seperti beginilah. Budaya memenuhi undangan perkahwinan saudara. Jadi bilakah last awak hadir ataupun dijemput untuk pergi perkahwinan saudara ni? Saya tak ingat bila last, tapi yang saya tahu saya dijemput hari Sabtu. Jadi bagi awak ataupun macam jadi bagi pendapat awak lah, adakah penting untuk kita hadir ataupun kita macam alah tak payah pergi pun tak apa? Saya rasa penting sebab bila orang tu dah bagi kita jemputan, dia maksudnya dia macam dia dah provide makanan untuk kita, dia dah go through banyak benda macam put effort lah untuk buatkan undangan untuk ajak kita ke, untuk macam shout out kita ke apa semua. So kita hadir sebab dari segi makanan tu supaya tak membazir, sebab kita ada quota kita kat situ juga. And at the same time kita macam nak meraihkan kebahagiaan dia ataupun nak hadir, nak macam nak support dia ataupun nak tunjuk time dia, kita appreciate dia sebab Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya dari Fakulti Aziz, SEM 2. Nak bertanya sikit, dari fakulti mana dan nama apa? Dari FSG nama Auni. FSG juga nama Nur. Okay, hari ni ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan. Suka pergi rumah kahwin tak? Suka. Sangat suka. Kalau kat sana, apa je akak akan buat? Makan lah. Makan. Kakak? Makan, jumpa dengan orang. Okay.
Kalau pergi rumah kahwin, apa je faedah yang akan dapat kat sana kalau kita pergi? Dapat bergaul lah dengan saudara mara, kan dah lama tak jumpa kan. So bila ada rumah kahwin tu baru jumpa muka diorang. Macam Auni cakap lah, mengeratkan hubungan silaturahim lah bila jumpa dah lama kan. Okay. Terima kasih daripada saya. Terima kasih untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ariel Ilyas dari Fakulti ASIS, dari Diploma Pendidikan Islam. Hari ni saya nak interview seorang rakan kita dari Fakulti Alam Bina. Fakulti Alam Bina. Okey. Saya nak tanya sikit beberapa soalan pasal majlis perkahwinan. Apa pendapat abang tentang kelebihan kita datang ke majlis perkahwinan yang saudara-saudara kita jemput? Kelebihan saya rasa kelebihan majlis perkahwinan dapat makan free. Lepas tu dapat jumpa saudara mara. Boleh dapatkan silaturahim lah. Eratkan silaturahim lah. Bila kali terakhir abang pergi majlis kahwin? Bila 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Majlis apa bang? Sepupu. Sepupu. Okey. Itu saja daripada abang Fakulti Alam Bina kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Fakulti ASIS SEM 2. Saya nak ambil masa kakak sikit lah. Nama apa dah fakulti mana? Nama Nurazika binti Azri daripada Fakulti Sains Gunaan. Okey, boleh saya tahu bila akak last pergi kenduri kahwin ya? Rasanya last bulan 9 hari tu. Kenapa akak pergi? Sebab mak ajak. Mak ajak, okey. Boleh saya tahu apa cadangan akak nak buat supaya orang pergi kenduri kahwin lagi? Kalau saya rasanya peranan ibu apa penting juga untuk ajak anak-anak lah. Kalau sebab macam ikutkan generasi sekarang, kebanyakannya dah tak ramai dah nak pergi juga kerja kahwin. Okey, kasih itu je. Assalamualaikum. Saya Adri Kais daripada Fakulti ACIS, Diploma Pendidikan Islam. Hari ni kita akan interview seorang rakan kita berkaitan majlis perkahwinan. Okey bang, siapa nama abang? Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Agidin dari Fakulti Alam Bina. Sekarang saya semester 5. Okey bang. Okey, bila last abang pergi ke majlis perkahwinan? Last saya pergi majlis perkahwinan cuti semester ni dalam bulan 8 bulan 9 macam tu kot. Majlis perkahwinan siapa bang? Itu orang kampung saya. Orang-orang kampung ah. Okey. Apakah macam adab yang abang rasa patut kita amalkan ketika kita berada di majlis perkahwinan? Adab yang bagi saya yang paling penting adalah kan kalau kita tahu selalunya kenduri meja akan bercantum ramai-ramai kan. Betul. Jadi nak tak nak kita kena bergaul dengan pakcik-pakcik yang ada kat depan. Jadi kena jaga tutur bahasa, kena tegur, tanya khabar apa semualah. Itu yang saya rasa penting lah untuk sekarang. Benda tu pun dapat mengeratkan silaturahim kita. Okey bang Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamila binti Zahari. Saya dari Fakulti ASIS. Sehari ini saya nak tanya sedikit pasal undangan perkahwinan. Saya nak tanya akak dari fakulti mana dan nama apa? Nama saya Natasha dari Akademi Pengajian Bahasa. Saya nak tanya bila last akak pergi kenduri kahwin? Bulan lepas. Kalau dekat kenduri kahwin akak buat apa je? Selalunya tunggu pengantin sampai, makan dan borak-borak lah. Satu lagi saya nak tanya, apa cadangan akak untuk terapkan dalam masyarakat untuk pergi ke kenduri kahwin? Cadangan untuk pergi kenduri kahwin, ia mengeratkan silaturahim sebenarnya. So macam kalau ada kenduri kahwin ke apa-apa, ajaklah saudara mara ke adik-beradik ke untuk join sekali pergi kenduri kahwin sebab dapat memperluaskan connection lah dan silaturahim. Okey, terima kasih akak. Terima kasih.